Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini diberikan kesempatan untuk kita menyambung kuliah kita. Dan sebelum kita memulakan kuliah kita ini, saya nak minta tuan-tuan dan puan untuk kita baca suratul Fatihah. Kita hadiahkan khusus kepada seorang ulama, guru saya lah di Mesir, yang pernah naik Bukit Kedah dulu, guru kepada Syekh Datuk Badan kita, iaitu Syekh Ahmad Muhammad Hashim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Sedikit cerita tentang Syekh Ahmad Hashim ini sebelum kita masuk ke kitab kita. Untuk zaman sekarang, orang yang paling alim dalam ilmu hadis atas dunia ni, dia paling alim dalam ilmu hadis. Sehingga kan ada orang memberi gelaran kepada beliau sebagai Amirul Mukminin fil hadis. Itu ada ulama memberi gelaran macam-macam. Nah, abang kata alim semua. Jadi kalau dapatkan ilmu hadis, gelaran Amirul Mukminin merupakan gelaran yang paling tinggi. Tak ada lah pangkat yang tinggi daripada itu. Jadi contoh Syekh Ahmad Hashim, ketika beliau berada di tahun akhir di Universiti Al-Azhar, beliau kata, aku ni tuan tahu apa nama pengacara, tanya dia. Ulama ni dia susah nak cerita benda lagu tu, tapi bila orang tanya pun ikhlas, tanya sungguh-sungguh, maka dia pun cerita tentang mimpi jumpa Rasulullah. Dia kata, aku pernah mimpi tawaf keliling Kaabah di belakang Rasulullah. Jadi Rasulullah tawaf di belakang Rasulullah. Jadi siang esok dia pun cerita ke ayahnya. Dia kata, ayah semalam saya mimpi tawaf di belakang Rasulullah, jalan belakang Rasulullah. Lalu ayah kata, baik. Lepas tu dia tanya, apa makna dia? Kamu tak perlu tahu makna dia. Yang pastinya itu satu benda yang baik. Dan biasanya orang yang mimpi tawaf ni, dia akan datang ke dalam Makkah Al-Mukarramah. Jadi pada tahun tersebut, beliau menjadi pelajar cemerlang Al-Azhar dan telah pun dipilih oleh Al-Azhar untuk mengerjakan ibadah haji. Kemudian dia menjadi ulama yang mensyarahkan ataupun yang menghuraikan, mengajak hadis-hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan dia telah pun menulis sebuah kitab yang bertajuk Faidul Bari. Faidul Bari ini merupakan syarah kepada Sahihul Bukhari. Lebih kurang sebab ini. Banyak kebal ni takkan kita sakli pun tak tahu bila nak habis. Itu kebal ni. Saya beli kitab tu alhamdulillah. Dia mahu saya kebal ni. Kita bukan kata nak, orang kata apa, tebal ni bila baca tak tahu nak biru. Tapi dia ikan. Cuma nak ceritanya, nak relate dengan Imam Bukhari. Imam Bukhari yang menyusun kitab Sahihul Bukhari, dia kata, aku mimpi bawah belakang Rasulullah sama. Cuma aku ni
Ni Imam Bukhari kata, aku ni letak kaki aku tang mana Rasulullah letak. Rasulullah letak kaki kanan mantu, aku letak kaki kanan pun mantu. Rasulullah angkat kanan pergi depan, aku letak kanan pun. Rasulullah angkat kiri, aku letak kaki kiri pun depan. Maksudnya Imam Bukhari ni tang mana Nabi letak kaki kanan, tang tu dah dia letak kaki kanan dia. Tang mana Nabi letak kaki kiri dia, tang tu dah Imam Bukhari letak kaki kiri dia. Jadi dia pegang pada Sahih Bukhari. Hak syarah Sahih Bukhari pula mimpi sama juga, cuma bawah di belakang Rasul, tak sampai ke hak Imam Bukhari. Tapi nak abang kata tuan-tuan, inilah dikatakan keberkatan ilmu. Maksudnya pilihan Allah Ta'ala, Allah pilih mereka untuk menjadi orang yang berkhidmat untuk Rasulullah, berkhidmat untuk hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi, dan saya pun masa dia main di sini dulu, saya sempat minta izin untuk terjemah buku dia. Mungkin dia telah tengok buku saya tu yang tajuk Rasulullah bersabda. Ada buku, ada buku hadis, tapi saya tak bawa lama ni sebab kereta saya masuk buat. Jadi saya pinjam kereta kawan. Jadi saya bawa kitab di rumah. Kita dalam kereta tak bawa, dia cari tanya sahabat kita tak mana mau pergi. Ya salah lama-lama masuk buat, orang pun nak Tuhan buat masuk buat. Tak bawa kereta Malaysia buat. Besoklah tu kan. Jadi alhamdulillah saya sempat terjemah apa nama tulisan beliau, dan dia telah tulis orang dapat izin kepada saya untuk saya terjemah tulisan beliau dalam majalah Al-Luwah Islami. Jadi yang saya sebut ini apa tuan-tuan? Kita mengharapkan mudah-mudahan keberkatan ulama-ulama kita itu sampai dekat kita, dan kita dikumpulkan dengan mereka di hari akhir nanti, insyaAllah. Kemudian dalam buku saya tu ada satu selawat. Mungkin tuan-tuan yang ikut kuliah Syekh Datuk Badaruddin, ada dia panggil selawat Jalalah. Allahumma salli salata jalalin. Tuan-tuan dengar selawat? Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin ala hadrati habibika Sayyidina Muhammad waghshahu Allahumma binurika kama ghashiyanhu sahabatu tadalliyas فنظر إلى وجهك الكريم وبحقيقة الحقائق كلم مولاه العظيم الذي أعاده من كل سوء اللهم فرج كربي كما وعدت أما يجيب المضطر إذا دعاه في السوء وعلى آله وصحبه آمين. Itu selawat lagi, selawat jalan. So jalan. Contoh selawat ni, dia tu boleh selalu ijazah selawat ni. Kalau tuan ikut kuliah beliau, dia selalu ijazah selawat ni. Contoh dia, seorang ulama Azhar nama Syekh Abdul Halim Mahmud, guru pada Syekh Muhammad Syekh, guru dia. Jadi merupakan Syekhul Azhar dan digelar sebagai Imamul Ghazali pada zaman ini. Punya hebat, jadi digelar oleh Imam Ghazali pada zaman ini. Alim Syekh Abdul Halim Mahmud, seorang wali Allah. Syekh Halim Mahmud ni dah tuan-tuan baca sejarah cerita orang Mesir dan Israel. Tuan-tuan tengok tak? Kalau tuan-tuan tengok dalam YouTube, tuan-tuan tulis perang Mesir dan Israel, ada hak tembok ayat ni. Jadi kita tengok tak? Tujuh puluh tiga. Cerita dia gini tuan-tuan, bila Mesir perang Saudi, Mesir perang Israel, Israel dia buat kubu di sini, kubu di Kepai. Dia tembok tak makan. Tembok tak makan. Pada hari 17 Ramadan, hari Jumaat, malam tu, hari saya dengar khutbah dari Syekh Masih tu, dia cerita kebetulan hari itu saya pergi mengaji Al-Azhar bertepatan 17 Ramadan. Dia kata pada hari inilah, di atas mimbar inilah Syekh Abdul Halim Mahmud cerita. Dia kata apa? Semalam aku mimpi jumpa Rasulullah. Rasulullah kata tembok itu dengan ayam. Maka mereka pun sama tu bawa pangayat, tembok ayam teban tu. Tuan-tuan tengok dalam YouTube cerita perang Mesir dengan Israel, tuan-tuan boleh tengok gambar tembok ayam. Tembok ayam itu adalah merupakan arahan dari Rasulullah SAW. Jadi siapa cerita ni? Syekh Abdul Halim Mahmud. Ini cerita hebat tuan-tuan. Syekh Abdul Halim Mahmud ni, satu masa dia kata aku ni menghadapi masalah yang sama. Fikir tak lepas, tak selesai masalah. Tiba-tiba ada satu orang ulama main bagi tahu aku suruh baca selawat ni. Allahumma salli salata jalalin wa sallim salama jamalin. Sampailah akhir selawat tersebut. Dia kata aku baca.
baca. Lama-lama dia kata satu hari dia kata dia retas tulisan selawat tu keluar cahaya. Dia kata maka aku faham masalah akan selesai. Dan memang betul masalah selesai. Dan kata Syekh Ahmad Hashim, dia sepanjang dia beramal dengan selawat tersebut, segala masalah semua jadi mudah. Masalah tetap ada, tapi dia akan jadi mudah. Mudah, semua jadi mudah belakang. Cuma Datuk Babi pernah tanya, dia kata, kamu macam mana keluar cahaya tak? Dia kata, aku tak keluar cahaya, dia kata, pasal aku tak sampai tahap tu. Jadi hak tubuh aku Tuhan akan keluar cahaya. Tapi hak aku Tuhan bagi segala macam buat, semua jadi mudah belakang. Itu kelebihan selawat yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Hashim. Kalau tuan nak ijazah, tuan boleh jumpa dengan Datuk Babi. Tapi kalau dalam buku saya tu, tapi kita bawa lah sebab buku dulu nak tahu. Memang saya masukkan selawat tu di kulit di bahagian kulit terbuka tu, hak mula-mula tu ada selawat tu. Dan di belakang tu ada QR-code, tuan-tuan boleh dengar penjelasan daripada Datuk Babi sendiri, penjelasan daripada Syekh Muhammad Hashim sendiri mengenai kelebihan selawat tersebut. Cuma kita tuan-tuan yang kita cerita para ulama ni pasal apa? Kita mengharapkan keberkatan daripada mereka. Seperti mana kata para ulama, inda dzikri salihin tatanazzalu rahmah. Ketika disebut orang-orang yang soleh, Allah turunkan rahmat kepada kita. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat mereka, dapat rahmat daripada Allah Ta'ala, dan mendapat syafaat daripada mereka, dikumpulkan kita dengan mereka, insya-Allah. Habis kita masuk ke kitab kita. Qala maka jadilah perhimpunan tasbihnya 300 kali. Maksudnya bila kita sembahyang solat tasbih tuan-tuan, 4 rakaat tu kesimpulannya dari 4 rakaat tersebut hitung semua jadi 300 kali kita tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Sebab apa? Sebab setiap satu rakaat kita akan bertasbih sebanyak 75 kali. Setiap satu rakaat kita akan bertasbih sebanyak 75 kali. Maknanya bila kita sembahyang 4 rakaat cukuplah 300 kali tasbih. Dan jika dikendak membaca, kalau kita nak baca doa, kalau kita nak baca doa, baca apa? Doa kutub ini pada akhir tasyahud. Doa kutub. Kutub ni apa tuan-tuan? Kutub gelaran kepada wali Allah Ta'ala. Muka surat 28. Gelaran kepada wali Allah. Kutub. Jadi wali-wali Allah ni dia ada banyak gelaran. Ada yang namanya kutub, itu hak atas. Hak bawah sikit dia panggil abdan. Abdan dia ada 40 orang. Ada wali kutub. Wali kutub ni apa dia? Antara wali kutub ni apa? Yang antaranya adalah Syekh Ahmad Badawi, itu seorang daripada wali kutub. Pada akhir tasyahud, kita baca selepas tasyahud dan selawat dahulu wassalam. Maksudnya kita baca tahiyat akhir dan kita baca selawat kat Nabi, dan kita pada tu sebelum kita bagi salam elok kita baca doa ini. Apa dia? Iaitu terlebih akmal, iaitu dia doa Allahumma inni as'aluka taufiq ahlil huda wa amal ahli yaqin wa munasahata ahli taqwa wa azma ahli sabri wa jidda ahli khasyah wa talaba ahli raghbah wa ta'abbud ahli wara wa infana ahli ilmi hatta akhafaka. Allahumma inni as'aluka makhafatan tahjuzuni an ma'asik hatta a'mala bi ta'atika amalan astahiqu bihi ridhaka wa hatta unasihaka fi taubati khawfan minka wa hatta ukhlisa laka fi nasihati hubban laka wa hatta atawakkala 'alaika fil umuri kulliha husna dhannin bika subhana khaliqin nur. Ini doa sesuatu daripada wali kutub yang diriwayatkan untuk kita baca selepas daripada kita selesai membaca tahiyat, sebelum daripada kita memberi salam. Cuma kesimpulan pada doa ni apa tuan-tuan? Kita minta supaya Tuhan campak dalam hati kita takut kat dia. Minta sebanyak. Di hak banyak-banyak tu saya buat kesimpulan. Kesimpulan dia apa? Minta Tuhan campak dalam hati kita takut kat dia. Ini benda besar tuan-tuan. Pasal apa kalau kita ni dapat takut kat Tuhan, mesti ada masalah. Hari ni yang jadi tak kawan pasal tak takut kat Tuhan, itu contoh dia. Punca jadi tak kawan pasal kita tak takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau kita dapat takut kepada Allah Taala, maka segalanya akan jadi elok belaka. Semua akan jadi baik belaka. Pasal apa? Sebab takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian maka memberi salam. Lepas bagi doa tu mau bagi salam. Ini tuan-tuan bukanlah wajib, dan ini sunat saja. Kita kena faham.
Selepas daripada kita membaca tahiyat akhir dan selawat dekat Nabi, sebelum kita bagi salam, kita boleh baca doa apa pun. Doa apa pun kita boleh baca. Doa apa boleh baca. Tuan-tuan dan minta apa dipersilakan. Cuma pastikan dalam bahasa Arab itu saja. Jangan minta dalam bahasa Melayu, minta dengan bahasa Arab. Doa apa pun minta terserah kepada kita. Cuma di sini ada ulama yang susut doa. Jadi kita yang awam ni, yang kita awal ni, eloklah kita ambil doa mereka. Pasal apa? Sebab makna yang mereka tulis doa mereka tu memberi makna yang elok, makna yang baik, makna yang sesuai dengan keperluan kita sebagai hamba. Kemudian maka memberi salam. Ya. Lepas tu memberi salam. Dan setengah daripada sunat muakkadah sembahyang hari raya. Kemudian apa benda yang kita sunat sembahyang dah? Sembahyang sunat hari raya. Kenapa? Sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Jadi tuan-tuan, sembahyang raya ni boleh kita berjamaah dan boleh kita bersendirian. Cuma berjamaah adalah lebih afdal. Lagi mana tak masuk waktu zuhur boleh sembahyang raya. Ini kena faham. Pasal apa? Sebab kadang-kadang kita macam zaman dulu, kadang-kadang mereka balik jauh dia macam jalan raya, sangkut di lebuh raya, sampai rumah pukul 11 pagi. Contoh. Bila sampai pukul 11 pagi, mandi orang saya sembahyang habis semua dah, pakai raya habis dah. Okey, boleh nak sembahyang? Ya, tetap sunat sembahyang raya. Ini kena faham. Sebab kadang-kadang dengan sebab kita ni dah sampai di rumah kampung halaman, orang dah selesai dah sembahyang, kita pun tak sembahyang. Pasal apa tak sembahyang? Dah raya dah sembahyang habis dah. Dah sembahyang tak habis lagi. Yang selesai tu, yang habis tu hak masjid. Hak kita boleh buat sendirian di rumah. Cuba buat sendirian di rumah, tuan-tuan, tidak disunatkan khutbah. Nah, khutbah kata apa? Kita sembahyang kita tu kan? Tak ada khutbah, tak apa-apa dah. Sembahyang cukup dah. Dah pun sempurna dah ibadah kita. Dah pun dapat dah. Pasal apa? Sebab Nabi kata muslim, sunat muakkadah, sunat yang sangat-sangat dituntut. Maknanya kalau tidak dapat, pergilah kita. Benda tu bukan ada solat lah. Kalau solat duha tak buat, tak buat ni, isu boleh buat. Solat tahajud tak buat malam ni, mana isu boleh buat. Tapi kalau raya tak buat, tu terlepas. Jadi tentulah pergi kalau kita tak sembahyang. Ini penting untuk diketahui. Sebab hari ni banyaklah pukul tuan-tuan jam di lebuh raya. Jam jalan tak boleh nak masuk, tak boleh nak sampai rumah. Atas sebab-sebab jam jalan raya. Kadang-kadang insiden pula celah-celah tu. Maka terlepaslah raya. Terlepas tu sembahyang hak masjid, terlepas hak suruh terlepas. Tapi hak peribadi tetap terlepas. Tetap disunatkan kepada kita untuk kita lakukan. Ini kena faham yang elok. Kadang-kadang orang kita sakit. Bila sakit dia pun tak bayang. Kalau aku sakit, ada semua kaki mandi dia tu. Inilah sebenarnya sakit pun boleh sembahyang. Seperti mana kita sembahyang fardu tu boleh, sembahyang raya pun boleh, tidak ada masalah. Bahkan sebenarnya sembahyang raya ni tuan-tuan, atau sembahyang yang sunat kita bawa orang sakit main ke masjid. Sembahyang sunat kita bawa orang masjid, orang sakit yang sakit main ke tempat sembahyang. Secara khusus kalau sembahyang di musalla, sembahyang di tempat yang lapang ataupun di padang yang kosong, itu yang paling afdal sekali. Jadi sunat kita bawa main orang yang uzur. Bagi mereka ni, walaupun tak ada sembahyang, mereka akan melihat hari kemenangan umat Islam. Orang yang haid, orang yang nifas, walaupun mereka tak ada sembahyang, tetapi mereka akan melihat kemenangan yang Tuhan berikan, yang Tuhan hadiahkan kepada umat Islam. Sunat mereka tengok tuan-tuan. Walaupun tak sembahyang, tapi sunat melihat, sunat menyaksikan. Sebab itu kalau di Mesir, mereka akan sembahyang di stadium. Mereka akan sembahyang di padang. Kemudian mereka akan tarik satu tali. Tali itu mana? Hari ini khas untuk orang haid. Hari ini khas kepada orang yang beranak, yang dalam nifas. Apa doa ni? Maksudnya apa tengok. Walaupun apa tak bayar, jadi apa boleh tengok. Itu sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian, dan setengah daripada sunnah muakkadah, sembahyang hari raya. Kedua maksudnya apa? Raya hari fitri dan raya hari apa? Dua jenis sembahyang raya. Iaitu hari raya haji dan hari raya fitrah. Raya haji. Pasal apa tak haji dulu? Sebab dalam Islam tuan-tuan, raya haji lebih besar daripada raya puasa. Cuma kita orang Kedah ni kalau raya besar apa? Raya hari puasa besar. Tak besar pun tuan-tuan, sebulan makan. Dah raya tu besar. Tapi makan haji tu ada Syawal tu, dia makan kadang-kadang semua tu. Dia kata Allah sedap tak tinggal 6 hari dah hujung. 6 puasa tak mula lagi. Tiap hari cukup-cukup yang 6 hari. Nampak tu mana? Ini realiti yang berlaku. Makan semua Tuhan bagi dekat kita. Tapi sebenarnya tuan-tuan yang hukum, sembahyang Aidil Adha adalah lebih besar fadilahnya daripada Aidil Fitri. Itu beza dia. Sebab itu kalau kita lihat di Kelantan, di Tani, mereka memang dengan sebab kesedaran agama mereka yang tinggi itu, memang bagi mereka raya Aidil Adha adalah lebih meriah berbanding dengan raya Aidil Fitri.
Maka lafaz niat keduanya, ni lafaz niat apa dia? Usolli sunata Aidil Adha rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saja aku sembahyang sunat hari Al-Adhiyah ataupun fitrah pun macam itu kat atas dia. Sama ada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Dua tu saja kita ubah, satu saja. Sunat hari raya Adhiyah, 2 rakaat kerana Allah Taala. Allah itu diniatkan ketika itu lafaz Allah Akbar. Kemudian yang kedua, usolli sunnata Aidil Fitri rak'ataini lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Saya sembahyang sunat hari raya fitrah, 2 rakaat kerana Allah Taala. Jadi lafaz dia bezakan sama ada Aidil Fitri atau Aidil Adha, tampu saja beza. Tapi yang lain semua sama belaka. Semua sama belaka. Ni betul. Pasal apa raya puasa dikatakan hari fitrah? Sebab tuan-tuan, antara kelebihan Aidil Adha, Aidil Fitri ni ialah apabila kita keluarkan zakat, itu lama kesucian, lama kebersihan jiwa kita. Begitu juga apabila kita masuk pada bulan Syawal atau masuk dalam waktu Syawal, Allah ampunkan dosa kita. Allah ampunkan dosa kita. Dan puasa itu sebenarnya mengajak kepada kita untuk kembali balik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, manakala Aidil Adha pula melambangkan udhiyah, iaitu pengorbanan. Pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga Nabi Ismail alaihissalam dan juga Siti Hajar, ibu kepada Nabi Ibrahim, ibu kepada Sayyidina Nabi Ismail alaihissalam. Pengorbanan. Korban macam mana tuan-tuan? Tuan-tuan bayangkan. Ini Tuhan ajak kita. Kita ni kadang-kadang kita sembahyang Aidil Adha, kita sebut Aidil Adha, tetapi semata-mata sembahyang, tapi kita tidak ambil pengajaran. Pengajarannya apa tuan-tuan? Apabila benda itu Tuhan suruh, kita kena buat walaupun sembelihan. Nah, abang kata arahan Tuhan itu lebih besar daripada segala-galanya. Itu nak abang kata sambut Aidil Adha itu bukan semata-mata kita sembelih lembu, bukan semata-mata sembelih kami, tidak mengatakan tu. Tapi Tuhan nak abang kepada kita apa kena ingat, hak aku suruh ni besar. Kalau aku suruh, walaupun suruh tu sembelih anak, sembelih. Cuma Allah tak tukar Nabi Ismail tadi dengan binatang yang dibawa dari surga, wa fadainahu bidhibhin azim. Kita hanya 14 tuan-tuan dan puan sekalian. Hak Tuhan suruh tinggal. Yang tempat pula dia benar, apa? Tuhan kata haram, kita pergi hijab. Itu dia punya berlaku. Ataupun ada orang sokong lagi, kita pun heran. Dia fikir ke mana, kita pun tak tahu. Kita fikir tak sampai. Kita fikir tak sampai. Ini bukan masalah politik, ini masalah agama tuan-tuan dan puan. Jadi kita sebagai korban ni sebagai semua ni, tapi kita ambil pengajaran bagaimana kita perlu korbankan jiwa kita, korbankan perasaan kita, korbankan nafsu kita demi untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ mengajak kepada kita apa dia? Bila kita bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bagi rezeki kat kita. Cuba kita tengok Nabi Ibrahim AS, dia buat hak Tuhan suruh, maka Tuhan tukar Nabi Ismail dengan kami, dengan kibat yang besar. Bukan cakap tu, sampai zaman kita lah ni, sampai hari kiamat tuan-tuan, kita boleh makan daging free. Yang berkorban siapa? Nuh, Nabi Ibrahim dulu. Berapa ribu tahun yang lalu. Korban dulu ni, sampai kiamat tuan-tuan, bila dia buat hak Tuhan suruh tu, kita boleh makan daging free. Maksudnya apa? Kita umat Islam tuan-tuan kena yakin untuk buat apa yang Tuhan suruh. Bila kita buat hak Tuhan suruh, rezeki dia main. Rezeki dia main. Tuhan tahu lah nak main rezeki ke mana. Tuhan tahu nak bagi lorong ke mana, dia tahu nak buka ke mana, dia tahu. Tapi hanya ramai orang Islam tidak tak yakin tuan-tuan. Bahkan di awak ni tuan-tuan, ada dia sebut, bila sebut Menteri Syurga, dia tanya dengan apa? Oh, dengan awak tu boleh masuk pelaburan, boleh datangkan pelancong. Dia nampak rezeki dengan cara haram. Tapi ini benar korban mengajak kepada kita rezeki main dengan cara kita ikut apa yang Tuhan suruh. Buat hak macam Tuhan suruh, rezeki dia main juga. Bukan cakap Nabi Ibrahim saja dapat makan daging free, sampai kita sampai hari kiamat maka boleh makan daging free tuan-tuan. Dan mungkin ada di amal kita tuan-tuan sampai lari. Dalam tiap dia ada lagi daging korban. Tak mustahil. Tiap pasal ada. Tiap pasal ada. Ada lagi pasal apa? Ya lah, dah dapat sampai 5-6 kilo kita kali makan sangat. Kena umur tua-tua ni boleh dah sikit-sikit betul. Harap cucu balik dah nak goreng sikit pun beli. Dah 4 bulan dah kita raya korban, dan itu ada lagi tuan-tuan dan puan sekalian. Ni nak dapat apa? Taat ke Allah. Ini benda besar yang kita orang Islam kena faham. Barulah orang kata apa, kita akan berjaya dunia dan juga akhirat kita. Tapi hari ini ramai orang tuan-tuan
dia lupa kepada Allah, Tuhan yang bagi rezeki. Tapi dia duk tengok kat hak rezeki, dia tengok kepada hak masuk, hak dapat kaya. Tapi dia lupa kepada Allah yang bagi rezeki. Lupa tu. Tu yang jadi sanggup dapat duit dengan cara haram, dengan kilah tamu, konon, hutang tak bayar. Macam-macam dia buat. Kenapa? Sebab dia dapat rezeki itu, dia dapat duit semata-mata tanpa melihat halal dan haram, tanpa melihat bahawa dia akan mati dan akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang dia dapat. Kemudian dia baca Al-Fitah. Lepas takbir kita baca Al-Fitah, Allah Akbar kabirah. Kemudian maka takbir 7 kali. Lepas tu takbir 7 kali, Allahu Akbar. Serta mengangkatkan dua tangan seperti takbir ihram, angkat. Cuba tengok tuan-tuan. Kata musannif, serta mengangkatkan dua tangan seperti takbir ihram, dia angkat. Jadi jangan buat jadi. Dan baca Allah. Tak, angkat macam takbir ihram, macam takbir ihram. Aku dah faham. Hatta tangan pun sama juga. Bila kita sembahyang, contoh kita rokok. Sallallahu liman hamidah. Angkat macam takbir ihram. Jangan Sallallahu. Angkat boleh ke? Bukan tak boleh, maksudnya tak dapat sunat lah. Maksudnya tak dapat sunat. Pasal apa? Sebab kita angkat tangan tu bukan macam takbir ihram. Yang kita angkat tangan ni, kita kena angkat macam takbir ihram. Sunnah dia adalah betul. Jadi maknanya buat macam tu lah. Itu yang dituntut oleh agama. Jangan buat sekat-sekat. Jadi bila kita takbir 7 kali, angkat tangan macam takbiratul ihram 7 kali pada rakaat yang pertama. Pada rakaat yang pertamanya, dan 5 kali pada rakaat yang kedua. Rakaat kedua angkat takbir 5 kali. Rakaat pertama takbir 7 kali, rakaat kedua takbir 5 kali. Yang kedua, kemudian dahulu dia baca Fatihah. Maksud sebelum daripada kita baca Fatihah, kemudian dibacanya Fatihah. Dan sebelum itu dan sebelum itu juga kita sebut bahawa lepas takbir sunnah kita bertasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Kemudian dibacanya Fatihah. Lepas takbir itu barulah lepas tasbih baru kita baca Fatihah. Cuma tuan-tuan kena faham. Takbir 7, tasbih 6. Rakaat yang kedua takbir 5, tasbih 4. Itu nak yang 7, 6, 5, 4. Mudah. Lepas tu baca Fatihah. Dan surah Sabihis pada rakaat yang pertama. Surah Al-A'la, Sabihis barabbikal a'la. Sudah baca surah Sabihis pada rakaat yang pertama. Dan surah Hal Ata. Hal Ata ialah Hal Ata ka hadithul ghasyiyah. Bukan Hal Ata al-insan. Itu surah Ad-Dahri dah. Kita baca Hal Ata ka hadithul ghasyiyah pada rakaat yang kedua sampai Al-Fatihah. Kemudian Al-Fatihah. Dan sunat diselangi antara takbir yang 7 dan antara takbir yang 5 itu dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sunat kita ulang. Kita selang-seling. Bila kita takbir Allahu Akbar, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita boleh sebut kan? Jadi kalau takbir 7, tasbih 6. Takbir 5, tasbih 4. Dia pada tu barulah baca suratul Fatihah. Lepas Fatihah sambung pula dengan membaca Sabihis pada rakaat pertama dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Jadi baca Sabihis dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah adalah bukan sunat. Maksudnya boleh baca surah lain pun boleh. Cuma afdalnya macam tu. Afdalnya macam tu. Kalau nak baca surah lain dipersilakan, hukumnya ada dibolehkan, tidak ada masalah. Cuma afdalnya kita baca Sabihis pada rakaat pertama dan Hal Ataka Hadithul Ghasyiyah pada rakaat yang kedua. Kemudian jika sembahyang berjemaah, maka sunat dibaca khutbah. Ni kalau sunat jemaah, sunat khutbah. Jadi kita sembahyang berjemaah tak ada khutbah. Takkan kita nak khutbahkan kita. Jadi khutbah tu untuk orang. Dan tak mesti kadang-kadang tuan-tuan kita berkumpul anak cucu di rumah. Anak cucu pakat balik kakak. Maka kita tak hari ni kita mayang nak anak kita pun. Pasal apa? Saja nak mayang nak anak nak berkumpul dengan cucu. Tuan nak tengok cucu-cucu ni. Nak tengok menantu-menantu semua ni. Okey, pada masa tu lantiklah seorang untuk baca khutbah. Lantik seorang untuk baca khutbah. Kemudian jika sembahyang berjemaah, maka sunat dibaca khutbah
Kemudian sembahyang kedua hari raya. Maksudnya lepas raya Idul Fitri pun sama, Idul Adha pun sama, sunat khutbah. Dimulai pada awal khutbah yang pertama dengan takbir 9 kali. Ni. Dia tak sama khutbah Jumaat. Jumaat kita baca Alhamdulillah. Tapi takbir raya kita mulakan kan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berapa kali? Sebanyak 9 kali. Itu beza dia. Pasal apa? Sebab raya dia tuan, dia ada hari kemenangan berjihad. Sebab itu ya Allah Akbar takbir. Takbir itu lambang berjihad. Sebab itu apa benda yang kita baca tuan-tuan ketika khutbah beliau. Wa hazamal ahzab wahdah. Apa maksud wa hazamal ahzab wahdah? Allah yang mengalahkan tentera bersekutu seorang-seorang dia. Contoh ke mana? Zaman Nabi dulu tuan-tuan, Quraisy Mekah pakat dengan kuasa-kuasa dengan Yahudi Madinah pun pakat juga. Kepung Madinah nak serang Madinah. Mereka nak serang kota Madinah Al-Munawwarah. Dia kepung nak serang. Pakat kepung ni nak. Jadi macam mana Allah Ta'ala mengalahkan mereka ni? Allah Ta'ala hantar ribut. Allah Ta'ala hantar ribut. Bila Allah Ta'ala hantar ribut, maka kalaulah mereka terpaksa mereka patah balik, terpaksa mereka meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah. Ini dikatakan Allah mengalahkan fakatan Ahzab. Jadi di saat kita menyambut raya, bukan nak seronok makan minum saja, sebenarnya mengingatkan kita ke jihad pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini benda besar. Kadang-kadang kita tuan-tuan kita sambut raya, kita lebih fikir orang siapa makan tupan. Tupan lemak tu yang kita lebih fikir. Maksudnya kita lebih kepada makan. Itu yang kata sampai sebulan makan tu. Pagi rumah oleh, tengah hari rumah oleh, malam rumah oleh, hak jabat, jabatan, macam-macam. Raja sambut Idul Fitri saja. Makannya. Tapi sebenarnya raya tu yang paling besar ialah apa dia? Iaitu kita mengingat. Pertama nak mentakwakan diri kita kepada Allah dan mengingatkan kita kepada perjuangan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Itu benda yang perlu kita hayati ketika kita melaksanakan takbir hari raya sama ada Aidil Adha ataupun Aidil Fitri. Jadi itu kita tengok contoh peperangan yang besar dari Islam. Apa dia? Peperangan Badar. Peperangan Badar berlaku dalam bulan Ramadan. Badar berlaku bulan Ramadan. Lepas Ramadan, ayo. Maknanya raya itu bukan semata-mata nak makan, tapi lebih kepada untuk nak bina hubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk jihad mempertahankan agama Allah. Sebab itu tuan-tuan ulama, ada ulama waktu malam raya ni raya. Orang kata pasal kau raya, dia kata apa? Raya ni untuk orang yang bertakwa kepada Allah. Aku takut tak dapat. Kita bila sebut raya seronok, tapi dia bukan nak seronok tu, tapi dia nak tengok sejauh mana dia bertakwa kepada Allah. Jadi itu Tuhan kata apa? Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kamu berpuasa seperti mana diwajibkan kepada umat yang terdahulu berpuasa. Mudah-mudahan kamu bertakwa. Niat utama untuk bertakwa kepada Allah. Hari ini tuan-tuan kita parti raya ni, Allah Akbar. Buka televisyen, menari di hadapan. Betul tak? Itu bukan takwa kepada Allah. Orang kebaikan daripada kita ni. Tak ada puasa kita menari lah. Kenapa? Nak sambut raya. Tapi tak payah televisyen tu kat mereka, akan duduk kat kita. Kalau kat kita tahu dapat. Tapi itu tuan-tuan, politik satu benda yang wajib. Dia bukan sunnah. Pasal politik tu dia boleh mengawal. Dia boleh mengawal. Kalau tak ada kuasa, tak boleh kawal. Tengok saja, dengar saja. Kita baca lah. Takun alakum takun. Baca boleh. Tapi pelaksanaan masalah. Ini wahiyah tu bila tuan-tuan. Jadi tujuan puasa tu puasa untuk bertakwa, dan bila sebut raya tu maksudnya hari kemenangan. Menang kita bila kita bertakwa kepada Allah. Sebab itu kata ulama, laisal 'aidu liman labisal jadid, walakinnal 'aidu liman taqwahu tazid. Raya ni bukan untuk orang yang pakai baju baru, tetapi raya ni untuk orang yang bertambah takwanya. Maksudnya siapa yang takwanya bertambah, maka
Memang dia patut raya. Siapa tak bertambah takwa, nak raya apa takwa tak tambah, nak seronok apa? Nak seronok apa? Tak ada benda untuk kita nak seronok. Pasal apa? Tidak ada takwa kita. Takwa kita tidak bertambah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian, jadi kita mulakan takbir Allahu Akbar. Berapa kali? 9 kali berturut-turut. Dan pada khutbah yang keduanya 7 kali. Khutbah kedua takbir 7 kali Allahu Akbar. Allah Akbar berlangsung 7 kali. Jadi di sini fahamlah kita bahawa raya ni bukan nak seronok makan minum, tetapi dia bukan hari kemenangan kita melawan nafsu, melawan iblis, melawan musuh kita. Itu raya. Berturut-turut. Adalah kedua khutbah itu seperti khutbah Jumaat. Macam ni juga alhamdulillah kena ada wasiat takwa, kena ada dua khutbah, kena ada baca Al-Quran, kena ada selawat Nabi, kena ada macam khutbah Jumaat itulah. Cuma dia tambahkan Allahu Akbar ketika nak mulakan khutbah. Maka dinyatakan dalam kedua khutbah itu hukum bicara korban. Ini contoh. Antara benda isi kandungan dalam khutbah apa dia? Kalau raya tu raya haji, maka kita kena cerita tentang korban. Tentang korban. Bagaimana tuntutan untuk melaksanakan ibadah korban, apa hikmah dia, apa kebaikan dia, apa faedah dia, macam kita huraikan tadi ni. Nak cerita benda-benda yang macam tu supaya orang bersemangat untuk nak buat korban. Kita hari ini tuan-tuan dah buat 9, kita tak bersungguh-sungguh dalam ibadah korban. Buktinya apa? Ramai yang tak buat. Kalau tak buat tu mana tak boleh, lain contoh. Tapi kadang-kadang bukan tak boleh, tapi kita tidak susun strategi. Macam mana strategi? Contoh kita kata, okey, kita katakan satu tubuh 8 aktif contohnya. Kita boleh simpan sebulan 70 mungkin, boleh simpan sebulan 80, boleh buat. Tapi kita tak buat. Lepas tu, duit habis dah sebab kita jumpa habis ramai. Kita pergi pagi tak share tahun ni kadang-kadang lajak pergi sampai Bukit Hitam mana halau tu. Pasal apa? Nak pergi cari makan saja, nak makan, nak seronok. Viral tambah lah zaman viral ni kadang-kadang beli sampai penuh harga mutu contohnya. Lepas tu tahu kita jauh. Maksudnya apa? Kita tak pandai nak menyusun strategi untuk kita dapat korban. Maka ini satu benda yang rugi tuan-tuan dan puan-puan. Sepatutnya apa? Kita berawal kita fikir, aku nak buat korban. Maka kita susunlah strategi macam mana kalau kita nak buat korban. Simpan duit, kita cuba buat yang terbaik. Pasal apa? Sebab kita nak tunjukkan kepada Tuhan bahawa kita nak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan korban ni dia bukan berlaku sepanjang tahun, dah waktu raya saja ada. Pada khutbah hari raya dan pada khutbah hari raya korban, dan bicara hukum zakat fitrah pada raya fitrah. Kalau raya puasa, kita cerita tentang hukum zakat fitrah. Hukum zakat. Tuan-tuan dan puan sekalian, saya tengok baru ni dan TikTok lah, ada satu orang perempuan, orang putih. Dia tak pakai tudung, free hair. Dia kata apa? Islam, dia kata boleh memerintah dunia. Kalau Islam memerintah dunia, dunia akan aman. Dia pergi hujah. Antaranya dia kata, dalam Islam, kalaulah berlaku kecurian, atau kalaulah orang tu mencuri, dan Islam adalah, kalau dia mencuri itu kerana dia miskin, maka yang salah ialah kerajaan. Dia tak boleh dipotong tangan sebab yang salah kerajaan. Pasal apa? Pasal kerajaan tak peduli kat dia. Itu dia susah. Tapi kalau undang-undang dunia lah ni, siapa curi dia tak baca akan susah ke ikan ikan bilik kan dia tak kira. Kena hukum kadang-kadang curi mungkin kita kata RM30 penjara sampai 2 tahun kita tahu. Tapi kalau hanya jerung-jerung tu lepas dulu. Satu. Yang kedua dia semua berkaitan dengan zakat ni. Zakat. Bagaimana Islam ni dia mensyariatkan zakat. Yang mana zakat ini merupakan hasil yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada orang miskin. Kalau dunia lah tuan-tuan, dia pakai sistem apa? Dia pakai sistem cukai. Bila cukai, orang susah pun nak. Bayangkan, ni contoh kita kata benda ni, contoh ada satu benda, kita kata harganya RM50. Orang kaya pun beli harga RM50, orang susah pun beli harga RM50. Pasal apa? Sebab cukai. Tapi kalau kita kata bab zakat, ambil dia orang kaya, bagi orang susah. Maka sesuai dengan fitrah manusia. Ambil orang kaya, bagi orang susah. Betul? Sebab itu boleh meringankan bebanan orang susah.
Tapi kalau sistem cukai, susah kan semua kalau tak kira tak ada perbezaan. Maka kita lah ni tuan, hak kira cukai yang susah, makanya tak kena. Contoh dia, tuan tengok bawah ni, belian barangan mahal, bawa barang mewah tak kena cukai, tidak. Ada maksud yang lain pun. Hak minyak, hak kita kampung nak guna, semua kena cukai. Tapi hak mana hak barang mewah, itu dilepaskan dari cukai. Barang mewah kaya, beli kau musuh yang beli. Jadi dia cerita bab zakat ni. Zakat ni tentang satu sistem yang boleh membantu umat. Hatta kita tengok di Kedah kita, di contoh paling dekat. Di Kedah kita tuan-tuan, kita buat food bank. Zakat buat food bank. Di masjid ni dihantar berat, kicap, kopi, gula, teh. Itulah tak benar-benar bulan asal. Maknanya apa? Maknanya orang Kedah tuan-tuan tak akan lapar. Orang Kedah, insya-Allah. Kalau hang tak ada beras, tak ada duit, hang main masjid ambil beras, balik hang ambil beras boleh makan. Cuma hang bawa lah buang di sungai tu saja campur juga ikan apa bawa. Tapi bak lapar juga takkan lapar. Ya. Kalau lapar juga memang hang segan. Apa yang mana pun main masjid dia ambil beras yang tak dapat. Punya banyak beras dari tu kan. Tak main masjid siapa tak curi. Lambat di masjid dia tengok tak di belakang. Orang tak curi juga. Pasal apa? Nak curi pada hang, nak curi itu masih susah. Kalau hang susah, kan minta. Orang bagi. Ni, itu baru zakat. Oh sikit kan? Bayangkan kita boleh laksanakan sistem zakat secara keseluruhan daripada toprak apa semua. Subhanallah. Hebat ni kan? Jadi, dia ni perempuan ni walaupun dia orang putih, walaupun dia tak mengajar, dia kata Islam boleh memerintah dunia dengan aman. Buktinya apa? Zakat. Zakat itu dia boleh membantu orang susah. Diambil orang kaya, bagi orang susah. Berbeza dengan sistem ekonomi dunia hari ini, bila cukai, ambil semua daripada orang. Tak kira susah miskin, tak ada susah, kena hari. Maka dia kata apa? Islam mengharamkan monopoli. Kita kata beras lah, kata ubat lah, macam-macam. Mereka cuba kita bayangkan. Kita susah. Lepas tu sakit. Bila susah, sakit, nak kena beli ubat. Oleh kerana ubat tu dikawal oleh dimonopoli oleh golongan tertentu. Maka ubat dijual nak mahal. Bayangkan. Dah kita sakit, susah pula, kena beli ubat mahal. Tapi kalau Islam, dia mengharamkan monopoli. Bila mengharamkan monopoli bermaksud barang tu dia akan murah sebab dia tidak ada monopoli. Maknanya kita susah pun boleh beli ubat. Kenapa? Sebab ubat tu murah. Itu ubat. Ayat tak kira lagi. Barang-barang lain tak kira lagi. Contoh paling mudah, contoh yang buat benar. Ada yang buat benar. Drone. Drone kita pilih berapa harga? 40,000. Kalau orang tu yang dari China pun 20,000. Itu realiti. Hari nak abang kata apa? Nak abang kata bila dimonopoli, harga tu tak pandang-pandang. Tapi bila kita kembali kepada Islam, Islam mengharamkan monopoli. Jadi maksudnya Islam boleh memberikan kesejahteraan kepada umat manusia sebenarnya. Ini dia sebut begitu. Kita fikir betul. Tapi itu ni, apa benda kita contoh ni? Contoh zakat fitrah. Zakat fitrah. Kena contoh lagi. Zakat fitrah, zakat ini sama tu lah. Zakat adalah contoh agama. Pasal apa? Sebab zakat kita ambil daripada orang susah, orang kaya untuk diberikan kepada fakir miskin. Tentulah kita kata orang miskin akan terbela tuan-tuan dan rumah sekalian. Terbela. Tak perlu dia minta. Sebab kadang-kadang orang miskin pun dia nak minta, malu kadang-kadang. Kita kadang-kadang kita dapat rasa dari kita. Kadang-kadang kita nak minta, kita merasa malu. Tapi bila diwajibkan zakat, mau tak mau hak kena bagi. Jadi bagi itu bukan banyak mana pun, sikit gantang dia pun bukan dia banyak mana. Ini nampak kata istimewanya agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan sunat takbir pada dua raya keduanya takbir mutlak. Jadi bila kita sebut raya, sunat kita takbir. So ada takbir kedua dia bagi yang takbir mutlak. Apa maksud takbir mutlak? Masuk ke sembahyang. Jadi dia kata sunat kita takbir mutlak. Takbir mutlak ni macam mana? Bermula daripada masuk waktu maghrib sampailah tu imam takbiratul ihram untuk sembahyang. Ada dia takbir mutlak.
Raya puasa pun ada, raya haji pun ada. Satu tanpa ada waktu. Tanpa ada waktu. Yang kedua dia beri takbir muqayyad. Muqayyad maksudnya apa? Takbir yang diikatkan dengan waktu. Macam mana? Itu takbir selepas daripada sembahyang. Bila? Selepas daripada yang pertama pada 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah tu esok nak raya haji, hari 9 hari kita mula takbir lepas sembahyang. Lepas sembahyang haji, lepas sembahyang fardu lah. Kemudian lepas sembahyang raya dan juga sembahyang selepas sembahyang hari tasyrik 11, 10, 11, 12 dan 13 4 hari. Maka sunat kita takbir selepas daripada sembahyang. Nanti dia bagi takbir muqayyad, takbir yang diikatkan dengan sembahyang. Jadi dia ada dua takbir, pertama mutlak, yang kedua muqayyad. Mutlak berlaku kat haji pun berlaku, ayat puasa pun berlaku. Bermula lepas maghrib sampailah kepada masuknya imam untuk takbir ihram sembahyang raya. Itu perkhidmatan mutlak. Sepanjang tu boleh buat sebanyak-banyaknya. Kemudian untuk raya haji dia ada special sikit, dia beri takbir muqayyad, itu takbir yang diikatkan dengan sembahyang. Kemudian masuk pada sembahyang, maka habislah takbir yang mustal pada kedua raya itu dengan takbir imam. Maksud bila imam Allahu Akbar sembahyang raya tadi. Jika sembahyang berjemaah atau takbir dirinya, jika sembahyang seorang tadi, itu kita sembahyang berjemaah. Kita sembahyang seorang, seorang. Contoh macam kita kata hafal lekat tadi ni. Dia takbir dah sembahyang lekat tu. Elok sampai rumah dia pukul berapa? Pukul 12. Baru dah nak sembahyang raya. Maknanya pukul 10, pukul 9, pukul 8, pukul 11, 12, 11 setengah. Boleh takbir lagi. Pasal apa dia boleh takbir? Sebab dia tak sembahyang raya lagi. Sebab dia tak sembahyang raya lagi, maka dia boleh takbir. Tapi kita yang sembahyang raya tak boleh lah. Sebab kita dah sembahyang dah. Ini dia yang dikatakan dia terikat. Kalau jemaah takbir imam, kalau sembahyang sunat takbir untuk diri sendiri. Dan sunat takbir muqayyad pada raya haji. Kalau raya haji ada panggil takbir muqayyad. Dimulai daripada subuh hari Arafah. Bermula Arafah 10 hari subuh 9 Zulhijjah tu. 9 Zulhijjah lepas sembahyang subuh tuan-tuan sunat takbir dah. Hingga akhir asar hari tasyrik. Sampailah hari 4, hari 13 Zulhijjah sembahyang asar. Lepas tu habis kata tu. Maksudnya tempoh dia panjang. Kemudian dia bertiap sembahyang. Maksudnya setiap kali lepas sembahyang. Dan jika orang haji, tapi kalau dia mengerjakan ibadah haji, maka sunat dimulai takbirnya yang muqayyad bil zuhur hari raya haji hingga subuh akhir hari tasyrik. Yang hingga subuh hari yang ke-13. Maksudnya kalau raya haji sampai subuh. Kita yang haji ni sampai kepada asar. Dan lafaz takbirnya apa dia? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu walillahil hamd 3 kali. Dia ulang. Kemudian sunat ditambahi kemudian dia kata dengan Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahu ad-din walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Itu lafaz yang sunat kita tambah kepada Allahu Akbar. Tapi kalau tak kena tak hafal Allah Akbar tu ulang pergi. Jangan apa Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ulang pergi nak banyak mana pergi persilakan. Sebab kadang-kadang mungkin ada di akal kita, dia lupa. Sebab kita ni pasien orang kata apa kena lagu, tak ada lagu, dia tak pergi, dia tak main. Macam cerita orang nikah juga, imam suruh baca muncak. Dia orang kata baca tahiyat, baca muncak, saya masalah sekali, dia pun duduk-duduk. At-tahiyatul mubarak. Macam mana? Nak tak asyhadu an la ilaha nak main tu kita duduk macam ayam. Dia tak main. Ni ada. Okey, sekarang ni katakan kita tak main benda ni. Bila tak main, Allahu Akbar, Allahu Akbar tu. Banyak-banyak kita baca hati kita boleh. Sebab apa penting kita tahu ni? Sebab kadang-kadang jadi sukuh. Bila jadi sukuh kita pun tak tahu dapat guna. Itu yang ramai main masjid tuan-tuan. Pegang main tu orang tentu kita bukan dosa pegang main. Dia kata aku pegang berkecuh peluh cerau dah tak keluar apa. Pasal apa? Sebab kita tak biasa benda tu. Tapi hukum ni dia mudah. Hang tak boleh panjang pendek tak apa. Jangan tak buat ni. Bahkan sampai tahap benda ni sunat tak buat pun tak dosa. Punya tu kasih yang Tuhan bagi kita ni, tak buat pun tak apa tak dosa. Tapi eloknya
buatlah bagi dapat pahala. Kemudian maka waktunya itu keluar matahari hingga gelincir matahari. Waktu sembahyang ni, waktu bila? Naik matahari sampai keluar matahari gelincir matahari. So lagi petang Allah boleh. Cuma afdal tu dia ada waktu afdal dia lah. Tapi disuruh hukum tuan-tuan. Katakan kita nak main pukul 10. Boleh. Nak main pukul 12. Boleh. Walaupun tak nampak ajar. Jadi boleh. Tak ada masalah. Boleh lah. Tetapi ditakhirkan dengan mata segala. Itu afdal. Naik mata segala. Itu lagi afdal. Disuruh hukum tuan-tuan. Naik mata tidak boleh. Naik segala. Itu lagi afdal. Tu yang cerita kawan-kawan di Mesir tuan-tuan, ramai yang terlepas mayang ayam. Pasal apa? Duk biasa Malaysia ni pukul 9 pun mayang ayam. Dia ingat sana pun cerah tu pergi tenda, habis dah balik dah. Arab dia mayang awal. Dia mayang awal. Pasal apa? Sebab dia beramal dengan sunnah. Sunnah macam mana? Okay. Contoh kita kata ayah haji. Ayah haji, sunnahnya waktu pagi kita tak makan. Ini dia sembahyang awal sesuai. Ramai orang kita betul kalau sembahyang ayah itu lambat sayur. Pagi tu dia perat dulu. Kena tupat lah apa semua pergi banyak. Pasal apa? Tak. Sembahyang lambat. Dia dapat dia makan dulu. Dia terlepas sunnah. Jadi sunnah sembahyang ayah haji tuan-tuan, sunnahnya ialah kita awalkan sembahyang. Dan sunnahnya ialah kita tak makan. Makan bila? Lepas sembahyang baru makan. Lepas sembahyang pun makan. Tapi dengan sebab sembahyang tu lambat, tu yang berlaku perkiraan, mereka makan awal-awal. Itu realiti yang berlaku. Pasal apa? Yang sebab kita tinggal sunnah. Pasal apa? Sembahyang ni sudah sembahyang awal. Kerana nak beri peluang yang panjang kepada orang ramai untuk melaksanakan ibadat korban. Jadi lepas sembahyang raya, apakah boleh sembelih korban kau? Kalau sembahyang puasa pula, sunat kita lewatkan sikit. Lewatkan sikit. Maksudnya, kalau kita naik mata itu, agak naik lebih sikit, baru kita sembahyang. Sebab ayat puasa kita sunat kita makan dulu. Dah sebulan dah waktu pagi kita tak makan, maka pada hari 1 Syawal sunat kita makan. Pasal apa? Nah, abang kata beza hari ni hari kemenangan, maka kami makan. Dan sebenarnya sunat makan sembahyang tarawih. Ini insya-Allah tentu kita akan sambung pada pertemuan yang akan datang. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Kita teruskan dalam sembahyang sunat tarawih. Ini untuk yang akan datang. Wallahu a'lam. Mungkin ada soalan? Soalan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma 'allimna ma yanfa'una 'ilma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin. Rabbana iftah bainana wa baina qawmina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu sallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin.